Okay guys, so kita akan melakukan sedikit update untuk market gold ataupun market commodities pada minggu lepas. Gold dah buat satu bullish momentum yang sangat kuat. Dia dah berjaya naik sebanyak 3,500 pip ataupun 350 US dollar daripada 4018, 4019 all the way up sampai 4300, 4370, dah nak 4400 dah. So untuk minggu ni apa yang kita menjangkakan, kemungkinan besar dia akan sambung kenaikan. Tetapi macam korang tahu, apa-apa financial market dia takkan sentiasa bergerak ke atas ataupun takkan sentiasa bergerak ke bawah. So mungkin kita akan menjangkakan ada sedikit retracement yang akan berlaku. So minggu lepas dia dah naik sangat kuat, termasuklah NFP. NFP pun naik around 500 ke 600 pip dalam waktu yang sangat short. So untuk minggu ni korang pun kena hati-hati, sentiasa kena jaga-jaga sebab sekarang gold sangat volatile. Untuk 1 minit ke 5 minit pun dia dah boleh capture around 100 ke 300 pip. Okay, minggu ni pun ada news. Okay, pada hari Rabu CPI antara high impact news juga. So korang menjangkakan gold akan sambung membuat kenaikan ataupun penurunan, korang boleh komen.